Ada sesiapa perasan betul-betul dekat depan Hospital Melaka tu. Ada kedai baru buka, Burger Diraja. Yang ni daripada Muar tau. Baru tak baru tapi dah nak dekat setahun. Cantik kedai dia ni, konsep outdoor. Yang penting burger dia tu famous. Kedai dia ni famous dengan beef brisket, tapi yang ni dia ada juga chicken crispy Korean burger. Yang ni sedap lah, puas makan tapi tak pedas lah. Kalau datang satu family ramai-ramai, try dia punya roti john beef brisket. Rasa beef brisket dia sedap tau. Menu dia banyak tau, tapi yang ni baru, nasi penyet western lah. Nasi penyet beef chop grill. Beef tu dia grill lah. Ada juga nasi penyet grill chicken chop. Boleh try lah, selalu makan dengan ayam goreng je kan. Harga dia pun berbaloi. Kalau nak spaghetti creamy tom yum, kat sini ada juga. Tapi dia datang sekali dengan chicken chop. Hidangan dia ni pun lengkap lah, dengan lala, dengan udang. Kalau yang minat nasi goreng, minat lamb chop, boleh try ni, nasi goreng lamb chop. Lamb chop dia datang 2 keping. Coleslaw dia pun datang besar. Biasa kalau orang Muar yang datang, dia akan jual juga mi bandung gebok. Boleh try gebok lamb tau. Baik juga dia punya mi bandung, best seller jugalah. Simple lagi, makan nasi putih dengan sup kambing. Sup kambing ni kena try. Air dia banyak, air panas, lychee kang, frap, semuanya ada. Coffee latte pun ada lah, nak bunga-bunga ada je. Lychee kang ada, golden peach ada, strawberry frap pun ada, air blossom soda pun ada. Dekat tepi dia tu ada jual dessert. Yang ni biasa maghrib lah baru sampai. Tapi nak burnt cheese, nak batik pistachio, nak kek macam ni yang ada. Penting korang datang dekat Burger Diraja Melaka. Hari Rabu dia cuti 5 petang sampai 1 pagi. You jangan lupa like dan share.